Assalamualaikum sahabat semua, apa khabar? Mudah-mudahan sihat semua ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Ariana. Okey, saya nak masak resipi ayam masak kapitan ya. Ni bahan-bahannya bawang besar 2 ulas, kunyit basah 2 inci, halia 2 inci ya, bawang putih 3 biji, halia 2 inci, lengkuas 2 inci. Masukkan ni buah seterah 2 biji dengan belacang, sedikit belacang. Belacang tu masuk sebesar ibu jari ya. Ni 2 batang serai, 4 sudu lada kering blender ya. Tu santan 1 kotak ya. Ayam 1 ekor ya, saya dah perak darah kunyit. Ni ayam kalau nak goreng pun boleh, tak goreng pun boleh ya, mana-mana pun boleh ya. Ni bahagian ni saya blender, bawang besar, bawang putih, halia, kunyit basah dengan lengkuas, belacang dengan buah keras ya, blender ya. Sekarang ni ketuk je, masukkan daun pandan 1 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita tumis bahan yang blender tadi. Okey, sekarang kita masukkan lada kering blender ya. Kita tumis hingga minyak dah ya. Okey, tumisan dah pecah minyak, kita boleh masuk ayam. Daun ayam tak ni. Ayam ni saya rendam perak dengan serbuk kunyit tadi ya. Ni masuk santan 1 kotak ya. Masukkan air 1 kotak. Ni masuk air asam jawa ya. Masuk asam keting pun boleh. Saya masuk perasa garamnya 2 sudu. Ni masuk gula melaka. Gula melaka saya masuk sebelah je. Kalau nak masuk perasa masuklah, tak nak masuk hatilah ya. Perasa tu. Ni masukkan serai, 2 batang serai ya. Daun pandan. Pandan 1 belah je. Kita buka api kecil je bagi dia mendidih kuah ni. Ni last sekali kita masukkan daun 5 purut ah. Daun 5 purut ni giling nipis je ya. Giling halus je. Abu bahagian atas. Bagi dia ada aroma yang daun pandan pada bawang. Alhamdulillah dah siap ya. Resipi simple je. Walaupun simple sedap ya. Alhamdulillah sedap. Resipi ayam masak kapitan. Kuahnya pekat ya. Okey. Makan dengan nasi minyak, nasi tomato pun memang sedap ni. Sebab dia kuah pekat kan masak ayam ni. Assalamualaikum sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Ariana. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum semua. Terima kasih.
Makan dengan lemak pun sedap ayam masak Kapitan ni. Sebab dia kuah pekat kan. Semua cukup rasa. Ayam lembut je. Sedap, berlemak.